Hai, Abang Meh. Selamat datang ke JDM Cafe. So kat sini saya ada sediakan tempat lepak untuk peminat-peminat kereta JDM Cafe. So pada peminat-peminat kereta kat sini kita ada macam-macam kereta JDM. Kat Malaysia ni mungkin ada 12 biji je. Kita ada GTR R35, kita ada Supra, RS7, Nissan Sefiro, Evo C, AE ATC, kita ada Ivona, kita ada FL5, Subaru dan macam-macam lagi. So kalau korang nak tengok kena datang kat sini. Dan yang special juga kita ada kereta Formula 2. So kat sini kita ada kopi, ada ayam, chicken tenders just untuk healing dekat sini. Kenapa saya buat JDM Cafe ni? Sebenarnya saya minat mengumpul kereta-kereta JDM ni. Walaupun dia dah berumur, dah tua, tapi harga-harga kereta ni agak pricey lah sekarang ni. Kereta-kereta ni saya dah kumpul lebih kurang 6 tahun ke 7 tahun ni. Semua kereta-kereta ni saya beli semua dekat Malaysia. Mau beli yang dekat owner-owner yang dah pakai sebelum ni, dia orang nak jual, so tak import daripada luar. Kalau korang nak tengok kereta Formula 2 ni, korang wajib datang ke JDM Cafe.